dalam suruhan bersolawat, Allah memulakan dengan zatnya, lalu mewajibkan para malaikat solawat kepada kekasihnya. Di dalam suruhan bersolawat, Allah memulakan dengan zatnya, lalu mewajibkan para malaikat solawat kepada kekasihnya. Barulah menyeru kepada semua yang beriman agar turut bersolawat salam bersama-samanya. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimu ishfalana yawma ziham. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimu ishfalana yawma ziham. Di dalam suruhan bersolawat, Allah memulakan dengan zatnya, lalu mewajibkan para malaikat solawat kepada kekasihnya. Di dalam suruhan bersolawat, Allah memulakan dengan zatnya, lalu mewajibkan para malaikat solawat kepada kekasihnya. Barulah menyeru kepada semua yang beriman agar turut bersolawat salam bersama-samanya. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimu ishfalana yawma ziham. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimu ishfalana yawma ziham.